Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to News Simon Kairi. So basically sekarang aku tak dekat rumah, tapi tak apa. Aku nak sembang sikit pasal game semalam. Arsenal dengan apa dia? Sunderland ni agak mengecewakan dan mengecewakan minda. But at the end of the day, hidup perlu diteruskan. Dan honestly dalam banyak team Arsenal drop points. Yang Arsenal boleh drop points. Drop points against Sunderland ni lah yang aku paling redha sekali lah. Satu sebab memang aku nak tengok, kalau kau tengok prediction aku dengan Pala Bola hari tu, memang aku nak sangat tengok season ni ada team yang kena promoted and still stay dalam EPL. And dah 2 season kita tak dapat saksikan perkara sedemikian. And the fact that kita dapat tengok benda tu oleh Sunderland, breath of fresh air. Sebab bro, come on lah, kita dah ada 90s membesar tengok EPL. Semua team takut dengan Sunderland, mat. And Lee Catamol, aku ingat yang tu play yang dia kata mau Stoke ke Sunderland, aku tak ingat lah, mungkin antara dua team ni lah. Sebab dia punya vibe kan sama, strike boleh lebih kurang. So the fact that kita nampak diorang dah kembali kepada diorang yang sebenar membuatkan aku rasa macam interesting nak tengok. Plus bro, game ni Arsenal lawan team yang ada 2 ex-Arsenal player, mat. Kalau best player atas padang semalam Daniel Ballard, kalau aku jadi dia pun aku nak tunjukkan kenapa kau buat design terbesar, kesilapan terbesar melepaskan aku. Bro, Daniel Ballard zaman aku membesar main FM, Mamat ni berada akademi je. The fact that dia boleh lead the line dekat Sunderland, bawa team ni promoted and one fan favourite player kat Sunderland sendiri, and buat performance macam ni, kau center back dalam back 5. So apa maksud dia? Team kau adalah team yang dia set up defensive kan. So kau adalah defender yang main dekat team yang set up defensively, kau main tengah center back, tapi kau lah score, kau lah assist, dan kau lah last minute tackle. Apa je kau tak buat? This is the definition of player yang nak prove the old club dia wrong. Daniel Ballard, remember the name lah. So dalam game ni, first half bro, aku rasa macam tak percaya apa yang kita saksikan. Especially kita datang pada game 8 game tak concede. And bawa first half macam tu, bro, aku memang ingatkan Arsenal memang kena take game ni. Sebab firasat aku dah tak sedap lah dengan Sunderland. Sebab Arsenal main kat Arsenal punya players, banyak player Arsenal ni first time pergi Stadium of Light. And team ni pun tengah perform dalam Premier League, compete for the top 6 so far season ni, walaupun team baru promoted kan. Itu antara benda yang kau jarang dengar lah kan. And kenapa aku jadikan satu point yang penting untuk kita bincangkan adalah sebab kalau kita tengok Arsenal pun for the past 2 seasons, bila Arsenal drop points most of the time away from home dan against team bogi team Arsenal lah, Brighton, West Ham, semua-semua team ni lah. And bila kita tengok Arsenal dapat overcome benda tu, macam dalam season ni Arsenal menang against Newcastle, against West Ham ni semua Arsenal menang. So maksudnya apa? Apa yang kita boleh belajar adalah Arsenal akan belajar daripada first experience kekalahan kat stadium diorang dan sebagainya, absorb, memahami cara opposition main, pergi kat stadium tu sekali lagi dan henyak dia balik. And Arsenal tak ada kelebihan tu season ni against Sunderland sebab this is the first time. Zaman Arteta, Arsenal tak pernah hadap Sunderland, tak silap aku. Kalau aku cuba fikir dalam experience aku tengok Arsenal since Arteta kan, dengan play baru diorang, tak pernah pergi Sunderland main. So the fact that this is the first experience yang Arsenal agak struggle, menunjukkan Arsenal, betul lah teori yang Arsenal memerlukan masa against new team selalunya kan. And the fact that bila kita tengok atas padang pun dua manager, cara diorang memandang game berbeza. Arteta bersemangat dan cuba untuk mengubah setiap side of the game dan control setiap pemain dia. Bro, manager opposition chill. Macam tahu-tahu dia akan come back. So, bro, kau kena faham, diorang since promoted, diorang tak kalah at home. The fact that sampai minit ke 90-6 diorang still 2-1 di bawah 2 gol, di bawah 1 gol, 2-1, and chill. Maksud diorang tahu kita tak pernah kalah kat Stadium of Light at home since promoted, and kita tak akan kalah hari ni, and berjaya buat benda tu against team yang 8 game tak concede. And dalam banyak team game yang aku tengok Arsenal main dalam keadaan tak concede ni adalah game yang paling aku rasa Arsenal akan concede banyak gol. Itu adalah satu kelebihan yang kita tengok Sunderland bawa dalam akhir season ni, sebab most teams tak boleh nak shot on target pun, tapi diorang 2 gol mak Arsenal concede dengan diorang ni. Kita boleh target macam-macam perkara. First goal adakah dia foul tak foul, Raya patut do better, tapi Raya dah selamat kita banyak kali dah towards second half pun. So there's no point untuk salahkan dia. Game ni lebih kepada menunjukkan Arsenal punya masalah apa tau, injury crisis Arsenal. To be fair, the fact that Arsenal still boleh lead 6-7 point on top of Premier League with Manchester City 1 game in hand, di kala mana injury crisis ni sangat-sangat bagus. Kalau kau tengok Arteta zaman sebelum ni,
Bro, kalau injury crisis macam ni, Arsenal dah kecundang top 4 lah aku rasa. Bro, kita hilang Victor Gyökeres. Sebab tu kita tengok dalam game ni Bukayo Saka first half struggle. Kena kunci. Tengok dengan referee tak bagi apa-apa cutnya dekat player yang tackle dia. Kena double up 2 orang jaga dia. Kesian dia Maxi Saka ni. Sebab apa? Kita ada Mikel Merino, bukan pure striker. Player yang agak lembut as a striker. Kita perlu striker ni seorang yang keras, kasar, boleh main body. Dah lah kau main dengan against team championship. Mikel Merino first experience against team championship ni, baru dia faham physicality diorang macam mana. So agak struggle kat situ, membuatkan diorang tak risau sama pasal Merino. Pasal diorang ada 3 orang, 3 center back yang diorang akan cuba jaga Merino. So 2 orang pun dah cukup. So extra player dah hantar pergi jaga Saka sekali dengan ada defender yang lain. So Arsenal agak struggle lah. Victor Gyökeres hilang. Kita tak ada Noni Madueke untuk masuk, bring a freshness dan energy yang baru. Sebab kalau kita tengok Bukayo Saka tu end of the game member dah penat gila kau-kau lah. Kita tak ada siapa lagi. Martin Odegaard, bro, Eze ketidakwujudan dia agak merunsingkan dalam game ni. And walaupun dia yang pass kepada Merino sebelum Merino assist pada Saka, but still goal tu sebenarnya datang pada Declan Rice, dia yang tackle. So Eze merunsingkan. Bila ketiadaan Odegaard, ya kau tak ada player yang boleh challenge position tu kan. Kau selesa lah. Kau tak ada Gabriel Martinelli. Walaupun tak ada Gabriel Martinelli, Trossard still step up lah. Dia tak tunjukkan dia selesa pun. Mamat ni the best player untuk Arsenal season ni so far. Sentiasa menyelamatkan Arsenal season ni. Ramai gila Zubimendi patut score. Chance yang datang pada Trossard. Benda sama jadi last game dalam Premier League, yang mana Calafiori patut score chance yang sama daripada Trossard. Trossard ni dia punya body feint membuatkan player tak boleh nak baca langsung dia. Walaupun dia tak laju, body feint dia tu yang mahal membuatkan dia boleh score pada gol jauh. Aku rasa tu season ni mungkin Arsenal best goal so far by Trossard. The fact that dia boleh main body je untuk create space untuk diri dia against defense yang sit back, park the bus, but still dia boleh rembat dari jauh. Sangat mahal. Against one of the best keeper so far dalam league. Bagi aku dalam Liga top 5 goalkeeper season ni, Sunderland punya keeper ni. And siapa lagi Arsenal tak ada guys? Arsenal tak ada Gyökeres. Bro, 3 Arsenal striker tak ada. Victor Gyökeres tak ada, Gabriel Jesus tak ada, Kai Havertz tak ada. Apa yang kau expect man? Merino yes boleh score 2 biji gol against team dalam Europe boleh lah. Team physicality datang pada championship, dia akan kunci gila-gila striker dengan bawah. Kesilapan terbesar adalah mula-mula aku faham bila aku tengok Eze yang keluar bukan Merino untuk sub, masukkan extra striker, defender. Sebab kalau set piece, kita ada Merino still dia besar, dia ada kelebihan score set piece, and kalau defense dia boleh defend set piece. Sebab tu Eze yang keluar. Tapi bila jadi macam ni, kesilapan terbesar masukkan Mosquera against Eze tu, bila setiap kali Sunderland attack lepas dia kena sub tu, midfield kosong midfield. So apa yang kau expect Mat? 5-4 5-4-1 diorang punya formation, maksudnya ada 4 orang kat midfield against 2 orang kat midfield. Memang kena kicap lah dalam main away bro. Kesilapan terbesar Arteta, dan Arteta akan belajar banyak juga daripada game ni aku rasa. Dia akan jumpa banyak lagi team yang newly promoted, and dia akan gunakan experience ni untuk set up dia team betul-betul, especially away from home. Sebelum season ni asal 1 gol lead je aku rasa macam okay, diorang tak akan dapat concede lah. Tapi game ni berbeza tu. Walaupun ada Rice, ada Zubimendi, patutnya apa yang jadi adalah Eze keluar masukkan Norgard, extra man in midfield, extra energy in midfield. Yes, Norgard is not the best dalam Champions League itu betul. Tapi kelebihan Norgard ni apa? Dia adalah pure midfielder. So dia faham positional awareness yang diperlukan kat position tu. Plus dia pun pernah main lama dalam Championship dengan Brentford. So dia faham. And dia faham the physicality yang diperlukan. So itu antara benda yang aku rasa kita akan belajar lagi lah. So aku terkejut juga kita tengok Calafiori Nketiah tak masuk. Player yang defensively minded ni aku rasa diperlukan against team yang physical macam ni. Sedih lah, tapi hidup perlu teruskan. Either Liverpool, MC dua-dua antara salah satu ni akan drop points, sebab ni ada peluang terbesar untuk diorang untuk capitalize, kejar balik Arsenal yang telah meninggal